Guys, bila kita sebut Firaun, apa yang terbayang dekat fikiran masing-masing tu? Kalau tanya TZ akan teringatlah kata-kata PMX kita yang katanya Firaun pun ada jasa. Gurau je guys, gurau je. Jangan politikkan kata-kata TZ tu. Okey, hari ni kita nak bincangkan satu topik menarik tentang Firaun yang TZ yakin sangat ramai yang tak tahu sebenarnya fakta penting ini. Dan fakta ini sebenarnya adalah fakta yang sahih dan sangat boleh dipercayai. Sebelum kita teruskan isu Firaun yang best hari ini, apa kata subscribe dulu bagi yang belum dan like, share lah korang. Lelaki bermahkota tegah, berwajah garang, bertongkat dan berkuasa. Itulah gambaran yang rata-rata akan berikan untuk sebuah imej dalam sejarah Mesir Purba tentang seorang Firaun. Tapi guys, TZ yakinlah ni memang ramai yang tak tahu. Ada satu soalan menarik yang tiba-tiba timbul dan tertanya-tanya. TZ nak tanya ni, betul ke ada wanita yang pernah jadi Firaun? Jawapannya ialah ya, dan mereka bukan pelengkap, bukan permaisuri Firaun, bukan dayang-dayang ataupun gundik-gundik Firaun. Tapi wanita ini memang betul-betul memegang title sebagai Firaun. Firaun perempuan guys. Dan lagi yang buat ramai tak percaya termasuk TZ, mereka ni lebih berpengaruh daripada raja lelaki ataupun Firaun lelaki. Hebat kan? Salah satu tokoh paling masyhur ialah Hatshepsut, abad ke-15 sebelum Masihi, yang memerintah sebagai Firaun, bukan sekadar pemangku kuasa. Hatshepsut pada mulanya menjadi permaisuri kepada Thutmose II, tetapi selepas kematian suaminya, tahta diwariskan kepada anak tiri yang masih kecil. Baginda memakai gelaran mahkota dan gelaran penuh seorang Firaun. Meskipun berjantina seorang perempuan, tapi bagi TZ adalah sangat tidak adil sejarah Mesir Purba ini kerana beliau telah digambarkan sebagai seorang lelaki menerusi ukiran patung berjantina lelaki, lengkap dengan janggut palsu, diraja dan dada bidang bak seorang lelaki. Ini bukan sebab baginda ingin menipu, tetapi kerana simbol Firaun itu sendiri terlalu sinonim dengan maskulin. Bayangkanlah guys, kalaulah Firaun tu digambarkan seorang yang sopan, lemah lembut, mungkinkah sejarah Firaun seperti yang diperkatakan hari ini? Abaikanlah dengan penampilan maskulin lelaki Hatshepsut tu, bagaimanapun hakikat yang harus diterima rakyat Mesir ketika itu, mereka sangat happy dan sangat menerima pemerintahan beliau. Kerana di bawah pemerintahan itu, Mesir menikmati kestabilan politik, projek pembinaan gergasi dan perdagangan antarabangsa yang makmur. Best kan? Tak mustahil lah sebenarnya perempuan pandai menguruskan negara. Betul tak guys? Rupa-rupanya Firaun perempuan ni bukan saja seorang guys. Selain Hatshepsut, ada juga seorang lagi, Sabnefru. Ini berlaku di abad ke-19 sebelum Masihi. Sabnefru memerintah selepas kematian saudara lelakinya. Beliau menjadi antara wanita yang memakai gelaran Firaun. Walaupun pemerintahan singkat, sejarah ini menandakan bahawa pintu terbuka untuk wanita menduduki tahta. Malah selepas kematian Hatshepsut, banyak ukiran dan prasasti tentangnya dihapuskan seolah-olah untuk memadamkan kewujudan seorang ratu yang berani menyaingi lelaki.
Jadi, realitinya Mesir purba tidaklah sepenuhnya patriarki keras seperti yang selalu kita bayangkan. Wanita jika lahir pada masa dan keadaan yang betul juga boleh mencapai puncak kuasa politik tertinggi. Dalam kes dua tokoh wanita Firaun ini, mereka membuktikan bahawa tahta Mesir bukan hanya milik lelaki. Jadi, Firaun ataupun lelaki-lelaki yang rasa diri mereka berkuasa itu tak payahlah perasan lebih-lebih ya, kerana sejarah Mesir purba telah membuktikan bahawa Firaun bukanlah satu wajah tunggal. Ia adalah sebuah institusi kuasa, dan kuasa itu pada saat tertentu pernah berada di tangan wanita yang ramai lelaki anggap lemah.